Tengok kita buka body thermostat ni, tapi ini agak memeranjatkan lah. Thermostat ni nampak ni, dia dah reput, dah patah ke apa, tak tahulah. Nampak ni kesan potong, kesan patah ni. Ini dah dipotong, yang ni pun dah tu. Komen mana tak tahu. Ni nampak tak tu, dia letak kayu. Ni ada kayu dia letak, dia stopkan dia tu. Aku tak tahulah macam mana tu punya pemikiran. Sebab tu lah enjin panas. Tengok ni. Ni dia buat kayu, dia letak untuk jadikan stopper. Macam mana dia boleh fikir letak kayu pun saya pun tak faham. Kayu ni dia dah stop ni dengan aliran air ni. Yang tu dia letakkan kayu ni. Macam mana pun cerdik momen macam ni saya pun tak faham. Tak apa, kita sudah jumpa antara sebab-sebab dia. Mungkin dia tak dapat thermostat ni untuk model kereta ni, dia pergi sumbat kayu. Ini memang hebat korang ni. Dia punya teori mana saya pun tak tahu dia pakai mana. Jadi dia tak boleh cari kot, tapi dia pergi potong, dia pergi modify macam ni. Tak apalah, kita cuba. Kalau kita boleh dapat, kalau tak boleh dapat, kita mungkin pakai model kereta lain lah. Sebab biasanya thermostat ni, kalau tak jumpa model ni, kita boleh guna model lain. Yang penting diameter dia hampir sama. Okey, itu saja. Assalamualaikum.